Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni kita nak ke mana? Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita jalan dulu. Tapi target main onson lah. Tengok pada kemampuan macam ni. Okey. Berapa jam Perjalanan dalam 8 jam 8 jam. daripada Okey. Mesot. Okey. Semoga dipermudahkan lah. So kita nak check up lah. Kita stay dekat sini. Apa nama hotel ni? Nama hotel ni apa Hotel BB Home Hotel. Video. Okey. Bye. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi ni kita dekat PTT apa dah? Meramat. Yang last PTT. Nak terus masuk ke Mae Hong Son. Berhenti sini dulu, makan dulu apa semua dulu sebab perjalanan jauh, lepas tu tak ada apa-apa. So kita makan dululah. Makan, toilet apa semua. Okey, ni PTT lang paling last. Nanti kan jumpa PTT lagi ke dekat Mesariang. Okey, bye. Alexander Junior. Dah penuh dah box tu.
Hai guys, sekarang kita berada di rest stop. Tak tahu kat mana lah. Ni. Sungai dia ni. Sebelah sana tu Myanmar. Tengok dia orang naik boat. Seberang. Kita ambil gambar ni. Okay. Dekat mana kita? Susah nak cakap lah. Tapi ni Moy River. Moy River. Ini cuma viewpoint dia. Untuk tengok laluan sungai Moy. Bersepadanan dengan Myanmar, Thailand. Wah, kabus dia nampak. Wah, cantik-cantik. Okay. วันดีๆทุกๆวันคือวันดีๆฉันมีความสุขทุกนาทีเพราะมีเธอทำให้ฉันรู้ว่าบนโลกใบนี้งดงามเท่าไรอยากจะมีของขวัญเพื่อให้เธอดีใจถึงแม้มันไม่เหมือนใครๆขออภัยอาจดูมันไร้ค่าแต่อยากจะยกให้เธอได้ไหมก็ฉันมีเพียงแค่ความรักรักของฉันให้เธอรับไปจะได้ไหมและแม้ฉันมีแค่ความรักแต่ฉันก็ยกให้เธอทำใจอาจไม่เลิศล้ำเหมือนใครแต่ก็เต็มใจให้เธอ อยู่ดีๆฉันก็เจอกับคนดีๆคุ้มเหลือเกินชีวิตที่มีคุ้มจริงๆอยากมีของขวัญล้ำค่าแต่คนอย่างฉันก็มีเท่านี้ก็ฉันมีเพียงแค่ความรักก็รักของฉันให้เธอรับไปจะได้ไหมและแม้ฉันมีแค่ความรักแต่ฉันก็ยกให้เธอทั้งใจอาจไม่เลิศล้ำเหมือนใครแต่ก็เต็มใจให้เธอ บอกที่ว่าฉันฝันไปหรือเปล่าจากที่เคยเหงาวันนี้ได้กอดและมีเธออยู่ใกล้ๆห่างแค่ในนาทีนี้เหมือนมีบางอย่างที่เริ่มทำให้ฉันได้มั่นใจกว่าที่เคยรู้สึกลึกๆกับใครรู้ตัวหรือเปล่า เธอสวยเกินกว่าที่ฉันจะปล่อยรักเราให้ห่างให้เธอรู้ว่าวันนี้ที่เคยได้มีมาแต่วันนี้มีเธอคนนี้ได้มากกว่าวันที่มีแต่เราไม่มีใครถ้าอยากรู้จะมียังไงก็ขอแค่หลับตาฉันจะพอเข้าไป อย
Oh ya ke? Oh ya tak yang dia Ha, ha. letak. Kan tak? Hi guys. Kita dah sampai viewpoint. Kita nak ambil gambar kejap. Lepas tu nak record. Mak Chin dah penat. Duduk kat situ. Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai ke viewpoint. Tu. Tak lah. Hari keempat. Ini lah. Pasal ada banyak kosong. Banyak bilik kosong. Ramai juga orang Malaysia kat sini ya. Dia orang Tak boleh. Barantai besok je lah. Dekat setengah jam. dia seronok kalau jumpa orang-orang orang kita jalan jauh-jauh, lepas tu jumpa orang Malaysia kan, macam seronok gitu. Inilah. Okay, bye. Saya test. Jumpa orang beli. Tak tak. Tukar. Saya ambil timsan. Oh, tukar tayar je. Tukar tayar ori je kan. Jalan pergi. Jumpa saudara polis.แวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลย Akhirnya kita sampai juga. Itu gerbang kosong. จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก Ini gambar. หัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า Okey, sekarang kita dah sampai dah. Rehat sekejap, belum mandi. So kita nak pergi pasar malam. Pasar malam depan hotel je. Sick walk. Jom. Alexander Junior. Masih rehat dulu. Habis itu. So kita nak jalan pasar malam dekat Meh Hong Son. Nak depan ni, bilik kami kat situ. Ni hotel. Ada tak? Okey. Diorang kata pasar malam dekat Pai tu banyak. Ni bang. Tu ada betul. Ni root. Jangan dulu, jalan dulu. Jalan dulu. Habis Mana? kita jalan dulu. Ini kalau dekat Johor ke apa kan. Abang singgah bang. Singgah bang. Ayak. Dia follow Yati punya muka lah. Tadi muka. Tu, dia Apa? jaga nampak tu. Yang tu. Yang tu. Yang motor tu. Motor dengan sebelah tu keluar. Banyak jual baju.
Baju kau. Apa itu? Dekat depan masjid. Makan. Dah tak ada dah. Itu pergi. Dia banyak jual baju tapi tak tahu kita sampai depan tu kan. Tengok lah, kita jalan. Aku tak pernah sampai. Wah, hari ni orang pakai ni tanduk. Rupanya Christmas. Kita dah jalan-jalan sampai lupa hari ni Christmas rupanya. Kat baju lawa tapi takut tak bukan saiz kita. Ni kopi. Wah, gila. Ya, kita tengok ada tak Muslim. Orang Muslim yang menjualnya. Tapi biasanya kita tengok dekat YouTube memang ada orang Muslim. Tapi kita tak tahu nak ke mana. Kita kat sana abang. Ke sana. Kita nak pusing ni. Pusing ada. Dia tak Ui, pusing. sampai sana kau. Dia tak pusing. Ni kita dah patah balik. Kita kat Yang sana pula. sana right? Lawa tempat ni. Tadi buka bambu. Tak ada abang, sampai situ je. Oh, ada lagi. Banyak jual baju. Masih. Mungkin kot. Ini pakai lah box kecil, kita pakai motor besar. Masalahnya kita tak boleh nak beli pasal tak muat. Ni bandel ke apa? Wah, sejuk ke? Oh, kalau kita beli ada kan? Ada ikan. Yang 120 baht dalam ni RM15 juga, sama je yang tempat kita. Ca, baju lawa Ca. Kau nak pergi Korea? Dia pakai baju macam atas. Tak berharap pula macam dekat Malaysia. Yalah. Apa yang kita Tem- beli dengan orang tempat. itu. Tempat orang tak sama dengan tempat kita. Tapi ni pengalaman. Luas pemandangan, luas apa? Pemikiran. Kalau pergi jalan jauh ni kan, pengalaman kita lebih, tengok negara orang. Rasanya Macam putu piring. ya. Tengok nanti kalau abang tak makan seafood ya. Ni ada souvenir ni. Baju bola aku tak ada. Cari kat Syamai ya. Sarung tangan bola, tangan rider tak ada dik. Ni bukannya. Oh, atas tu ada. Oh, atas tu ada bar.
See? Nampak? Oh, ni orangnya. Tepi sikit bang. Dah dia kena sama. Kalau ada mimi tu. Oh, mungkin Ha? untuk lorong ni untuk niaga makan ni. Ya, yang sana tu. Pusing tu semua baju. Mungkin. Orang patut Santa Claus. Ada bar ni, coffee bar. Ya. Santa Claus is coming to town. Kalau tak ada musim food, boleh kita bang. Laju dia pusing ni. Laju dia masak. Oh, ni macam Gigi makan tu ikan yang dia gaul dengan tu. Kan. Street food Mae Hong Son. Oh, ni yang tiram tu. Tapi kita tu dia buat apa tu? Ni ada ni. Pisang. Jalan dulu. Tu hujung tadi. Muslim. Air tak nak. Dia beli. Sini je. Tak apa. Dia sini air ni lebih minum. Yang ada satu je, goreng pisang. Apa start motor pergi jalan. Jom. Makan restoran. Tapi beli baju dulu kena tertutup. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami hari ni nak check out hari yang ke-5. Hari ni kita nak habiskan laluan Pai, tempat-tempat attraction lah yang mana kita sempat boleh pergi. Okey, pagi ni kita cari isi minyak dulu. Lepas tu nak pergi chamber sekejap pasal semalam chamber tutup. Dah tutup. Pasal chamber tutup awal dalam pukul 4 petang. Kita sampai sini pun dalam 5 lebih. 5 lebih. Jadi hari ni kita nak pergi chamber dan kita terus laluan Pai lah. Okey. Okey. Jadi ya. Okey lah, selesa je. Boleh lah. Kita dapat bilik ni yang bawah ni. Senang dekat motor. Okey, bye. Bye guys. Kita berada di Ada pemumi ada. The Thai Chamber of Commerce. Ni daripada Penang. Daripada Penang and tempat baru. Kita nak dapatkan sijil. Okey. Sijil Thousand Corner.
padi ni padi bukit. Mana tak? Padi ni mesti mahal. Pasal apa? Padi dalam ekor. Dah. Okey, kita dah sampai ke Bandar Thai. Dan tengok dan owner-owner buang dia. Ni dia kira belakang-belakang China. China. Ni hotel ni. Siapa nak siapa yang nak duduk design. Ini Ini macam Chinese punya village lah. Ni pasal dia. Ya, ada kedai-kedai macam tu. Apa kita ambil gambar kat tasik ni. Hmm. Ya, ambil je mana dia. Ni ada lake. Nampak tu? Ada view cantik tak? Cantik kan? Ni kalau pagi lagi sejuk lah kawasan ni. Sini lah. Ni je lake dia. Tu. Mana? Boleh pergi sana tu? Pusing lah. Pusing. Wah, ada tu. Oh, dekat atas tu pun ada. Tapi kat sini kalau nak stay mahal lah. Dia ngadap sini. Ya. Lawan jalan lah. Kita orang jalan. Okey. Tengok tu dia nak keluar. Bukan. Bagi orang jalan dulu. Hai. Okey, kita berada di Bandar Thai. Aduh. Okey, sekarang Apa besok abang bawa? kita pusing keliling. Tengok ya. It's a nice place. Okay, so kita tanya Cik Mat. Sin. Okay. Sekarang kita kat mana ni? Okey, kami sekarang dekat Bandar Thai. Perjalanan nak ke sini, ya Allah. Banyak liku-liku Kehidupan. liku-liku jalan raya yang mencabar. Agak mencabar lah, first time sampai sini. Tapi kita banyak juga tengok dalam Google, dalam YouTuber apa semua kan. Memang macam ni lah, kita rasa lah. Puas hati lah. Puas hati sampai sini. Puas hati lah jalannya. Belok-belok. Apa kona-kona. Sekarang kita nak menyusul jalan ke Pai. Banyak jugalah attraction yang ada. Okay, kita akan berhenti kat mana-mana tempat yang cantik lah. Bukan senang kita nak datang sini berhari-hari. Jalan jauh, segala semua. Okay, so kita akan ke tempat lain pula. Alright, ni je lah pemandangan yang cantik kat sini. Hai,
Kita dah sampai mana tak tahu apa nama tu, dia tulis Thailand tu. So ni tempat tanam padi bawah ni. Pemandangan ni cantik. Ada gunung. Kita lalu-lalu terus jumpa ni. Ni ada jambatan lah. Tapi jambatan ni pergi ke Kuil. Tak apa, kita boleh lalu kat sini ambil gambar. Ngadap sana. Okay. Kamera. Yap. Ni jalan dia. Sekarang ni kita menuju ke Pai. So sekarang ni jalan naik bukit. Sebulan nak naik berat. Berat. Semput. Barang berat. Kata orang itu berat. Redo je lah. Amy dengan Long. Lagi lah. Masih dalam tak tahulah batu bersurat apa dia tulis. Tak dapat lihat lah. Sekejap pergi toilet sekejap. Okay, ciao. Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take
take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. This side of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Sekarang kami berada di sini. Kita belanja view dia dulu. Wah, subhanallah, cantiknya. Kita tadi lalu daripada bawah-bawah tu lah. Bawah-bawah tu. Jiran kita kami di Myeongsun. Dia tidur bilik sebelah. Orang Korea. Kita kat sini lah. Tak tahulah mana jalan yang kita lalu tu. Itu aja. Kita jalan daripada bawah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Sampai atas. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.ทำเธอคิดให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรก่อนทำอะไรลงไปคิดดูเสียก่อนอย่าหลอกฉันแค่เพียงให้ยอมตกเป็นของเธอ
คู่คนคู่นอนคู่ซ้อมฉันควรต้องเป็นอะไรคู่รักคู่ครองคู่ใจเป็นได้หรือเปล่าเธอมาหาฉันแค่ตอนเธอเหงาจากนั้นเธอก็ทิ้งชิ่งไปเพิ่งเจอกันแต่บอกว่ารักเพิ่งรู้จักแต่บอกคิดถึงบอกว่ารักฉันครั้งหนึ่งไม่รู้จะจริงไหมเหมือนที่เธอเคยบอกรักเขาแต่เธอก็ทิ้งเขามาได้เธอจะทำให้ฉันเชื่อใจได้ไหมแค่ตัวติดกันแล้วเธอจะเบื่อแล้วเธอจะทิ้งแล้วเธอจะเซ็งแล้วเธอจะยังต้องการหรือเปล่าและยังมีคนมาคงมาคอยมารอมาเฝ้าทุกวงทุกวันและหากวันไหนที่ฉันไม่ว่างที่ฉันไม่ว่างและเธอต้องรอทานข้าวพร้อมกันจะอยู่ไหนต้องรายงานเธอห้ามหายไปจากฉันทำได้หรือเปล่าแค่ตัวติดกันแล้วเธอจะเบื่อแล้วเธอจะทิ้งแล้วเธอจะเซ็งแล้วเธอจะยังต้องการหรือเปล่าและยังมีคนมาคงมาคอยมารอมาเฝ้าทุกวงทุกวันและหากวันไหนที่ฉันไม่ว่างที่ฉันไม่ว่างและเธอต้องรอทานข้าวพร้อมกันจะอยู่ไหนต้องรายงานเธอห้ามหายไปจากฉันทำได้หรือเปล่า Bandar Chiang Mai. Salib. Ni ada baju Santa Claus. Ini banyak masalah ya.
Lepas sini adalah river. Itu dia river. River apa saya tak tahu. Banyak bunga kat sini. Bau bunga je. Sedap tau. Mak Saleh ramai sini. Ni ada jual-jual baju. Street market. Kita nak stay dekat Royal Lana hotel. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita baru lepas sarapan. Sekarang kita berada di Bandar Chiang Mai. Ini jalan. Tak. Jalan ni je. Kita jalan je lah. Bandar dia sama je. Baik Bangkok, baik Hat Yai. Helmet banyak. Air Coca-Cola, wah, air Pepsi, air gas banyak kat sini. Semuanya kita manis. Ni mall dia. Makcik nak cari pharmacy sekejap. Ada? Pharmacy. Okey, kejap ya. Tak apa dah. Pak, outside ye. Sekarang kita berada di Flower Farm Chiang Mai. Kita nak tengok bunga. Sebab masa dekat Mae Hong Son tu tak dapat tengok pasal apa. Bunga matahari tu dah on the way layu. Dah tak berapa nak cantik. Tu yang kita tak pergi. So sekarang kita cuba tengok kat sini. Elok lagi ke tak? Helmet kita tinggal kat sini je. Kita tinggalkan kat sini dia helmet. Ada? Tak ada situ. Sana dulu. So ni pun bunga pun macam dah nak on the way layu lah. Sebab apa? Season sejuk dah nak ke habis.
Dia walaupun panas tapi ada sejuk. Nampak panas tapi udara dia sejuk. Ni nampak dia dah nak hampir layu. Tu kalau musim sejuk ni mungkin lagi cantik kot. Ni je lah bunga-bunga dia. Kalau nak ikutkan lawa Mai. Macam ni je. Ada bunga matahari belum. Dia dah masuk Disember lah. Dia dah mula nak layu tapi boleh lah nak tengok kan. Bunga dia pun dah hampir layu tu. Kalau tak lagi cantik ni rasanya ni. Okay. Ni kalau sini dia bulan November. November dengan Januari. Ni pintu gerbang. Okey, kita ambil gambar jap. Tu matahari. Oh ni. Ni ada bunga-bunga. So sweet. Kalau kita nak duduk sini ke pemandangan kat sana kan. Okay, cantik. Bila lelaki mana minat bunga, tahu tak? Kan? Okey. Okey, sekarang kita berada di, kita nak masuk mana dulu? Lavender dulu. Banyak lagi ni kawasan di lapang ni. Oh, ni boleh berdiri tengah-tengah tu. Ya. Yo, ini kalau kecil-kecil dulu mandi. Okey, kat ni kawasan bunga lavender. Macam ni. Dia interframe pula. Dia yang paling overacting masuk dalam tempat bunga tadi. Okey. Yep. Ya. Woi, basah tau. Lupa pak dia. Nah, tu kalau lebih purple. Sekarang kita berada di Road 1 dekat Tak. Di kita cakap dengan Cik Muhammad lah senang. Tak apa, kau kena membuang Yeti. Kita boleh sampai Kat mana? Kopi Malay. Kopi Malay dekat Tak Route 1. Dia handling Tak
Okey, kita berada di Tempat ni tempat ni Meriah. baik lah tempat ni. Dah macam McD lah tempat tu. First time sampai sini. Itulah baik lah tempat dia, kafe, tempat cantik. Cuma kalau bising lah. Ni grup daripada belakang ni semua daripada tak tahu daripada mana awak. Tahu di mana-mana. Tapi Orang keluar daripada China. motor-motor dia Turun lah, turun. ada daripada tu. Rasanya Kuala Lumpur lah ni. Ni banyak baju. Banyak juga stiker-stiker. Ni tax. Ha? Pause. Just kita tutup, lepas tu tak. Hai, so kita tengok yang mana kita kenal. Ni lah. Ni kita jumpa sahabat-sahabat nak ke Pentabut. Motor-motor dia orang. Tiap. Kita punya motor yang ni je. Tapi tak apalah. Kita dekat tak. Bukan senang nak sampai, jauh. Ni orang Malaysia, dia kahwin dengan orang sini dan dia buka kedai kat sini, Route 1, Route 1. Kat sini macam-macam dia jual stiker, baju, ada makanan halal. So, boleh datang sini kemudian. Bye. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till that do us part. I love you with every beat of my heart, I swear. Oh yeah. I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the wall. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in
till this part. I'm loving every beat of my heart. I swear, I swear, I swear. Ini. Aku akan bawa dulu bang. Mana? Bawa kita keluar dulu. Dengan paper bag tu. Ada. Selesai packing dia balik, mengikat balik box. Nak balik sampai rumah takut kan dia ada cicing kat terminal bas Lakin. Bersama dengan Alexander Junior. 3 biji motor naik bas. Kita dah sampai ke terminal Lakin pukul 6 pagi tadi. Pukul 7.30 bas baru gerak daripada Chandon, ambil orang apa semua. Sekali 6 pagi dah sampai sini. Apa? Baik lah, laju. So, sekarang kita nak turunkan motor ni ke dia tinggi. Makcik tengah tu. Okey. Macam mana? Dah awak jangan lagi. Ni. Pergi. Pukul berapa kita sampai? Dah pukul 6? 6.30 kita sampai. 6. 6.15 eh? 6 eh?
Sekarang nak menuju ke mana? Sekarang kita nak pergi cari toilet dulu. Ada pump minyak tu. So kita nak balik lah ni. Okey, Nak balik lah. baiklah kita mana-mana kita balik lah. Okey lah, maka tamatlah perjalanan kita daripada JB. Alhamdulillah, syukur kita dah sampai. Perjalanan kita dari JB ke mana? JB. Dari JB ke mana? Oh, kita kan stop dekat Nilai, rumah Enal. Lepas tu kita up, naik sampai Chanlut, kita terus masuk Thailand. Lepas tu? Terus atas sampai Thousand Corner, pusing Chiang Mai, turun balik. Berjaya Alhamdulillah lah. Okey. Tamat. Right.